Assalamualaikum guys. Saya sekarang depan rumah contoh Link Homes, Super Link Homes. Baik, saya bawa you masuk dalam tengok jom. Okay guys, ini pos dia. Pos dia boleh muat 2 biji kereta, besar dia 20 kaki kali 22 guys. Kita ada sliding door, 3 pintu dengan pintu besar ni smart door lock ni. Okay, ini kemasan lantai dia 2x2, tas 2x2. Okey, panjang daripada sini guys. Daripada sini dinding sini bawa ke belakang tu, ke tingkat belakang tu 50 kaki guys. 50 kaki memang panjang guys. 50 kaki itu kalau ni plug point banyak ni. Okey, rumah ni ada 2 storeroom. Bawah tangga satu. Okey, dekat tepi tandas ni satu guys. Dekat tepi tandas. Okay guys, ini untuk memudahkan korang memasak kan. Dia ada 2 sinki kan, 2 sinki. Okay, ini bilik bawah. Bilik bawah ni sesuai lah untuk parents ke yang sakit lutut kan, ataupun untuk maid ke. Dan bilik bawah ni ada bilik air lah. Bilik air dia sharing dengan dapur lah. So apa yang korang nampak ni, inilah yang korang akan dapat. Pipe yang standard, yang premium. Okay, ini pintu belakang dia. Dia ada tingkap sini. Ni tanah belakang ni untuk show unit memang besar lah. Sebenarnya kalau unit standard cuma 5 kaki saja belakang dia, 5 kaki. Okay, jom saya buat naik tingkat atas lah. Ni tangga dia, tangga ke tingkat atas. So tangga dia, dia punya flooring dia ialah laminate lah. Semua floor dekat tingkat atas semua laminate. Dia tak pakai tas, dia laminate. Okay guys, saya tunjukkan ini living hall, family hall atas. Besar guys, nampak? Besar lah. Ini kalau lepak-lepak atas pun cukup lah, tak payah turun bawah lah. Kalau kadang-kadang ada tetamu kat bawah kan, so tingkat atas sesuai untuk family lepak lah. Nampak? Ini adalah bilik master dia lah. Bilik utama dia, dia ada tingkap. Ni ada ruang ni untuk macam letak tempat bersalin baju lah. Tempat bersalin lepas keluar bilik air ni kan lah, salin kat sini lah. Okay. Ni bilik air yang korang akan dapat guys. Apa yang korang nampak ni lah korang nampak. Sampai tingkat atas. Saya dalam 6x10 guys. 6x10. So akan dapat kelas ni. Kaca ni akan dapat lah. Dalam rumah ni ada 4 bilik air. Semua bilik air adalah peribadi, privacy. So ini bilik ketiga. Bilik ketiga pun ada bilik air sendirilah. Okay, sampai atas. Okay, ni bilik air keempat pun sama macam ketiga tadi. Exactly the same, sama je. So guys, kalau korang berminat guys, berminat dengan rumah ni, dengan projek kat Suria Heights ni, bagi DM saya guys. DM saya cepat-cepat, book appointment, saya boleh bawa tengok rumah contoh. Lepas tu kita do the necessary lah. Okay guys, tapi kena cepat guys. Dia laju, dia punya booking laju guys. Okay guys, terima kasih. Sekian, terima kasih.